Estimate monthly payment untuk Proton S70 Executive yang paling lower spec. Setiap customer estimate bayaran bulanan dia akan berbeza disebabkan dua faktor utama, iaitu berapa besar down payment yang customer itu bayar, dan faktor kedua, berapa tinggi ataupun rendah interest rate yang customer itu dapat. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi interest rate sama ada tinggi ataupun rendah, sama ada loan approve ataupun tak approve. Itu faktor-faktor dia. Yang pertama, dia tengok pada amount gaji, tinggi ataupun rendah. Yang kedua, dia tengok pada background jawatan ataupun jenis pekerjaan. Yang ketiga, tengok pada background tempat bekerja, background company, sama ada company strong ataupun company yang baru. Macam tu, itu efek pada interest rate dan result loan lah. Okey, seterusnya dia tengok pada komitmen, sama ada komitmen tinggi ataupun rendah, high commitment ataupun low commitment. Seterusnya, yang terakhir, dia akan tengok pada SIKRIS dan juga SITOS record. Itu perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi interest rate sama ada tinggi ataupun rendah, dan dia akan membawa kepada kesan ataupun efek kepada bayaran bulanan yang lebih ataupun kurang. Interest rate tinggi, bulanan akan lebih sikit. Kalau interest rate rendah, bulanan akan lebih rendah. Itu berkaitan interest rate. Okey, jom kita tengok satu persatu estimate monthly payment berdasarkan interest rate. Okey, ini estimate monthly payment berdasarkan interest rate 2.3%. Okey, anda tengok di sini boleh lihat ada perbezaan untuk lagi besar down payment, lagi rendah bayaran bulanan, dan ini based on interest rate 2.3%. Ini berdasarkan interest rate 2.4%. Alright, so kalau interest tinggi, bulanan akan lebih tinggi sikit lah berbanding 2.3% tadi. Ini untuk 2.5%. So 2.5 berbanding 2.4, dia tak beza jauh. 2.5 berbanding 2.3 beza agak jauh okay, tapi beza dia dalam puluh-puluh ringgit saja. Dan ini untuk interest rate based on 2.6%. Alright. Okey, tu 2.6% berbanding 2.3%, perbezaan agak jauh kat situ. Seperti yang Abang Syed terangkan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi interest rate ada beberapa faktor yang Abang Syed terangkan awal tadi. Anda perlu faham bukan pihak Proton yang tentukan interest rate anda sama ada tinggi ataupun rendah. Pihak bank yang akan tentukan interest rate anda sama ada tinggi ataupun rendah, sama ada loan approve ataupun tak approve. Dia tentukan berdasarkan background anda. Background anda sangat strong, interest rate, result loan akan sangat okey, sangat cun. Kalau kurang strong, so mungkin interest rate jadi tinggi dan loan approval pun mungkin, contoh kita nak loan RM50,000, mungkin kena cut sikit. Loan lepas RM45,000 saja. Ada berlaku macam tu kalau result ataupun background anda kurang strong. Dan kalau sangat weak, sangat lemah background, so loan tak approve terus. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi approval lah, dan juga mempengaruhi interest rate anda. Okey, bukan pihak Proton yang tentukan, pihak bank yang tentukan berdasarkan background anda. Normally Abang Syed akan cuba bantu submit loan bukan pada satu bank sahaja. Abang Syed akan bantu anda submit loan ke beberapa bank, sebab setiap bank berbeza syarat-syarat ataupun requirement untuk loan approve. Okay, ada customer yang kita submit ke, contoh ada satu customer kita submit ke Maybank, loan tak approve, tapi kita submit dia ke CIMB, loan approve. So kalau ada satu result loan daripada satu bank, contoh kita ada submit dekat Maybank, loan tak approve, jangan putus asa. Okay, insyaAllah Abang Syed akan cuba bantu submit ke beberapa bank yang lain. Kita submit sehingga berjaya dapat approval lah. Jangan putus asa kalau ada satu loan tak approve tu, jangan putus asa. Kita cuba sedaya upaya lah untuk bantu customer untuk dapat result yang terbaik. Untuk anda yang berhajat untuk memiliki kereta Proton, boleh WhatsApp ataupun call Abang Syed di talian 013 405 4279.